Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita pergi pada satu video, right? So, saya menggunakan mobile capture projek kita Jana University. So, kalau kita lihat kat sini adalah Jana, duit instant iaitu dengan PayPal, platform je beza. So, ni adalah antara yang statement yang ada. So, siapa yang sign up nombor phone kat sini, dia akan dapat something, right? So, ni adalah bahagian confirmation, dia akan ada code confirmation, right? Sebab apa saya buat yang ni bahagian code confirmation adalah sebab saya nak satu data yang serius dan data tu boleh convert untuk sales yang lebih menarik. Kalau kita tengok kat sini, data ni convert, right? Nampak 2 visitor, 1 sales, right? So, visitor 1 sales je saya dah dapat $19. Alright. So, inilah antara perkara penting, right? Bila kita faham mobile capture lead, bila kita faham viral, alright, selalunya dia akan bawa kepada satu platform, right? Kalau kita tengok kat sini. So, dia mula dengan $1 je dulu, right? And then, after that, kita boleh menjana pendapatan $18. So, menggunakan mobile capture lead, kita boleh buat lah. Alright, so, simple. Kalau kita tengok Google, kita tengok, kita pergi kat Google, right? Dan kita pergi kat Google sekarang. Dan kita pergi USD to MYR. So, sekarang, 4.14 ni, semalam saya cakap 4.13, semalam 4.12. Kalau kita pergi tengok dia punya currency, alright, currency dia, right, sekarang dah pergi 4.14. Alright, nampak? Dia akan bergerak lebih dahsyat lagi ya selepas ni. Right, kita jangan percaya dia akan turun, dia akan naik. Percaya cakap saya, dia akan naik. Right, so kalau kita tengok kat sini, chart dia beritahu. Right, chart dia beritahu ending dia, right, nampak dah pergi 4.437 dan 4.3. So, kemungkinan besar dia akan pergi 4.15. Tapi saya nak nampakkan anda time dia dah naik ni, saya akan buat withdrawal. Alright, so kat sini adalah PayPal. Time dia naik ni, kita boleh buat withdrawal. So, kita pergi bahagian sini, kita withdrawal. Then, available dia mana yang kita nak withdrawal. Alright, so kalau kita nak withdrawal ni. Kalau kita nak withdrawal ni. Alright, so katalah contoh sekarang ni, saya nak withdrawal dia, amount dia adalah 17 kat sini. Alright, saya continue. So, saya withdraw. So, ni adalah withdrawal dia. Dia bagi 4 point something. Alright, apa. And then, kita go summary lagi. Alright, and then kita nak tekan withdrawal lagi. Alright, sekarang kita tekan withdrawal lagi. Kita nak withdrawal lagi dalam account euro pula. Kita withdrawal 19 euro pula. So, and then kita tekan continue. And then, kita tekan withdrawal. Simple saja. Alright, and then kita go summary lagi. Alright, kalau kita nak tekan withdrawal lagi. Alright, and then kita tekan bahagian ringgit Malaysia pula. So, kita withdrawal 118. Alright, and then kita continue. And then withdrawal lagi. Saya tak kira apa fees yang ada sebab saya nak tunjukkan dekat anda. Alright, selalunya saya akan withdrawal bila akaun ni banyak. Tapi saya nak tunjukkan anda, saya boleh withdrawal beberapa akaun. Saya boleh withdraw akaun euro, saya boleh withdraw akaun USD, saya boleh withdraw akaun pound, saya boleh withdraw akaun ringgit Malaysia. So, bisnes kita boleh berjalan mana-mana. Alright, kita boleh menggunakan mobile capture lead ataupun anda boleh gunakan apa saja, tapi kita